Itu yang ketiga. Yang keempat kita panggil interferon. Interferon ni istimewa dia, anda kena faham mekanisme macam mana dia bantu untuk elak serangan virus yang jadi kena sesama ni. Bila kita anak kita amal interferon, dia dalam bentuk serbuk dan dia manis, dan budak-budak memang sukalah. Tak kira lah, budak-budak, baby pun suka benda ni. Jadi bila kita amal benda tu, dia akan meningkatkan sistem penggera. Sistem penggera, antibody kita, bila virus masuk, sistem penggera tu dia cepat bertindak dan dia aktifkan antibody dalam tubuh kita. Jadi tak sempat dia masuk jadi teruk kan, tapi maksud sistem pertahanan kita dah combat, maksudnya dah bertempur dengan di awal-awal dah. Dah bertempur dah awal-awal. Jadi tak jadi teruk. Tak sempat jadi teruk. Dan sumber benda tu adalah sebenarnya biji labu lah. Biji labu, dan diekstrak dapatkan interferon. Dan interferon ni sangat-sangat tinggi sebenarnya teknologi dia. Okay, saintis dia nama dia Dr. Kojima, dia jumpa benda ni masa dia cari vaksin untuk campak, kalau tak silap saya. Saya jumpa Dr. Kojima ni pada tahun 2016 saya jumpa dekat Jepun. Saya jumpa. Salam sendiri, saintis yang masa tu dia dah tua dah. Umur dia dah dekat 100 tahun.